Okay guys, sekarang ni aku berada dekat dalam Proton X50 yang baru. Aku baru je ambil kereta ni. So kita boleh tengok macam mana dia punya dalam mandibla. Okay, nampak? Ni buti ni. Belum unboxing lagi. Okay, baru keluar kilang ni. Pada panas. Okay, aku ambil variant flagship. Okay, atas ni hitam. So kita buat review simple-simple je. Okay, dia punya steering. Yang ini ada wireless charger, boleh charge handphone kat sini. Dia punya screen besar. Okay, yang ini screen dia sama dengan IMAS, tak salah aku. Material seat. Okay, material seat dia yang flagship punya ni dia pakai leather dan warna coklat dengan ni. Yang ni yang dok kata patah dulu, dia dah upgrade sikit, dia buat macam ni. Lepas tu kat sini ada ambient light. Okay, malam nanti aku tunjuk macam mana colour dia. Lepas tu dekat sini ni cantik ni, dia macam spek mata. And then ada sunroof dekat sini, ada sunroof boleh buka. Okay, memang cantik. Lepas tu lampu. Okay, kat sini soft touch push start button. Sini pun soft touch. Okay, lepas tu dia punya yang ini pun solid juga. Lepas tu boleh setting sini. Cuba korang teka gear dia dekat mana. Okay, gear dia ada dekat sini guys. Nampak ni. Okay, nampak tak? Okay, kat sini je. So kalau kita masuk gear, kita just tolak macam ni je lah. Okay, dah masuk dah nampak. Okay, lepas tu kalau kita nak berjalan, kita tolak ke bawah. Dan kita nak parking, kita tekan je P macam ni. Lepas tu satu lagi, yang ini variant ni dia ada APA ni. Apa ni? Okay, apa ni adalah kalau kita nak parking, nanti dia akan parking sendiri. So banyak benda lagi aku nak cerita. Kalau korang ada soalan, cuba korang tanya dekat komen ni. Apa pendapat korang tentang X50 yang baru ni guys. Let's go.